Yang mana yang kamu tak letakkan tarikh permit tu, bagi mereka 4 bulan. Lepas 4 bulan mereka kena keluar. Fala yaqrabu masjidal haram. Mulai daripada hari ini mereka jangan lagi menghampiri Masjidil Haram. Itu yang kekal sampai sekarang. Hukum Masjidil Haram, orang kafir tak boleh masuk. Nampak tak? Sebab tu kalau nak buat renovation dekat Masjidil Haram ke apa, selalu engineer dengan arkitek mana yang dapat kontrak tu? Kita, Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tak boleh orang kafir masuk. Orang kafir tengok plan dekat tepi Kaabah. Tak boleh. Masjidil, kawasan Tanah Haram tu dia kena orang Islam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu lagi. Pada hari ini, pada bulan ni kita dapat bertemu lagi dan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan perbincangan berkenaan perbandingan sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah Imamiyah, yang mana kita bentuk kita punya perbincangan ni adalah kita melihat kepada dalil-dalil yang saya gelar sebagai dalil-dalil sendi yang digunakan oleh golongan Syiah. Okey, jadi tujuan kita buat kelas ni, tujuan kita bincangkan dalil-dalil sendi ni sebab apa? Sebab Syiah daripada, saya ingat seawal tahun, kalau yang modern contemporary ni nak masuk kurun ke-20 dulu. Okey, nak masuk kurun ke-20 dulu, maknanya tahun 19-an macam tu, sehinggalah sekarang 2026, sama ada Syiah di peringkat Iran, ataupun Syiah di peringkat Iraq, ataupun Syiah di peringkat Indonesia, ataupun Syiah di peringkat Malaysia. Okey, kesemua mereka ni menggunakan dalil-dalil sendi yang kita duk bincang ni. Okey, mereka duk ulang. Walaupun kita kata dia punya pecahan-pecahan tu ada yang mereka bergaduh sama sendiri. Maknanya Syiah dengan Syiah bergaduh. Ada? Kan? Syiah A gaduh dengan Syiah B. Syiah A bergaduh Syiah B, bergaduh terberanak Syiah C pula. Dia gitu. Dia memang sifat sifat gerakan sesat ni memang macam tu pun. Kan? Dia mula-mula keluar, dia naik, lepas tu dia duk balah lahir pula orang baru pula. Macam kita tengok tak payah jauh, kalau kita tengok Syiah dekat Pendang, itu juga. Dulu dia punya pengasas ada, saya tak nak sebut nama, tapi tuan kena Allahyarham dah meninggal dunia lah. Kita doa mudah-mudahan sebelum dia meninggal dunia tu sempat dia taubat. Gitulah. Tapi lepas habis dia punya pengasas tu, saya ingat tahun lepas saya interview pegawai penguatkuasa JAID, Jabatan Agama Islam Kedah. Saya tanya situasi kat Pendang. Dia kata masa pengasas dia ada dulu elok bersatu apa semua. Bila pengasas dia dah mati, anak murid dengan anak sendiri bercakap. Daripada satu dia jadi 3. Dia jadi 3 grup. 3 grup ni lain-lain, ada grup anak murid, ada grup anak sendiri, ada grup anak murid campur anak, gitu lah apa. Dan 3 grup ni bila dia berpecah tu, dia jadi tak kuat mana sangat. Dia jadi tak kuat mana sangat. Dan selalunya kalau kita tengok kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng ni, yang menyimpang ni, selalunya lah memang habis macam tu pun. Memang habis macam tu lah pun. Cuma saja tak tahulah dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, Syiah mazhab Imam 12 ni, yang ni pelik sikit. Yang ni nampak gaya memang akan kekal sampai hari kiamat. Jadi sebab tu kelas kita ni kita tak buat pasal Murji'ah, kita tak buat pasal Jahmiyah. Kenapa? Hak tu pupuh habis dah pun. Malahan saya ingat Khawarij pun zaman sekarang pun tinggal nyawa-nyawa ikan je dalam gerakan yang dipanggil sebagai gerakan Ibadiyah. Maksudnya dekat Malaysia ni orang Melayu kita ada tak? Tak ada pun kata. Hak ni geng-geng Arab belah Oman sana ada ke apa? Jadi kalau kita bincang sini pun tak ada guna juga ke apa? Okey, jadi daripada sudut gerakan yang memang menyimpang dan masih ada, dan malangnya masih berkembang.
Apa dia? Syiah lah. Jadi dalil-dalil yang antara yang kita dah sentuh tu, isu-isu kita dah sentuh, antaranya mereka kata ada ayat dalam Quran yang mengangkat Ali, Fatimah, Hasan dengan Husain sebagai maksum macam Nabi SAW. Yang tu kita bincang lah. Okey, dan begitu juga kita dah bincang berkenaan dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahawasanya Allah akan melantik di kalangan anak cucu dia imam, ataupun yang dimaksud kat sini sebenarnya para rasul lah. Sebab memang keturunan Nabi Ibrahim ni memang ramai jadi rasul pun kan. Anak dia Ishak, rasul. Anak dia Ismail, rasul. Cucu dia Yakub, rasul. Cicit dia Yusuf, rasul. Nabi Sulaiman, Nabi Harun, Nabi Daud dan sebagainya, semua memang rasul. Sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, rasul juga ke apa? Kan, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahir pula rasul akhir zaman bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni Ahlussunnah wal Jamaah, kita faham bila Allah kata Allah nak melantik daripada keturunan Nabi Ibrahim ni contoh ikutan, kita faham rasul lah. Yang Syiah ni kata apa? Contoh ikutan tu Imam 12 lah. Itu pun kita dah bincang juga macam mana mereka gunakan ayat tu. Lepas tu macam mana kita nak jawab yang disebutkan dalam ayat tu. Okey, kemudian hari ni kita masuk lagi satu kisah yang ni kalau tuan-tuan ni istilah ni hadis ni dipanggil sebagai Ghadir Khum. Okey, Ghadir Khum, GHADIR-KHUM, Ghadir Khum. Ghadir Khum ni dia merupakan satu peristiwa. Sekali lagi saya cerita peristiwa dia apa. Okey. Tapi kalau nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan tak ada orang ni, tuan-tuan. Okey. Nak cerita kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan lalu dekat media sosial sekarang ni kebanyakannya kat Facebook, TikTok dan sebagainya kan. Mereka tonjolkan satu gambar, saya kalau ada papa putih saya boleh lukis, tapi saya risau tak kalau saya nak lukis gambar orang, takut tuan-tuan faham ni ayam benda ustaz lukis ni gambar. Jadi lebih baik jangan membalukan diri sendiri lah. Tuan-tuan boleh gambarkan saja. Mereka selalu gambarkan peristiwa Ghadir Khum ni dengan dia gambarkan ramai sahabat dekat bawah, kemudian ada satu bukit atas tinggi sikit, Nabi SAW dengan Ali berdiri atas bukit tu, di atas batu tu. Nabi SAW pegang tangan Ali, maknanya Ali angkat tangan dia tu, Nabi pegang, dan muka Nabi dengan Ali ni tidak dilukis. Maksudnya muka dia dalam bentuk, dia buat dalam bentuk cahaya macam tu saja. Nabi pegang tongkat dia, sebelah tangan dia pegang tangan Ali, Ali tangan sebelah dia angkat, Nabi SAW angkat. Kalau tuan-tuan tengok mana-mana orang dalam media sosial share gambar dia sedikit berlainan, bukanlah satu gambar sama guna kat semua tempat, tapi temanya macam tu. Ramai sahabat kat bawah, ada bukit tinggi sikit, menghadap ke arah dua orang atas bukit tu digambarkan Nabi dengan Ali lah. Dua orang tu Nabi pegang tongkat, dia sebelah tangan dia pegang tangan Ali, dan Ali angkat tangan ke atas sebab diangkat oleh Nabi SAW. Yang tu 99.9% Syiah lah tu. Sebab apa? Sebab Ahlussunnah kita tak kelang kabut sangat dengan peristiwa Ghadir Khum ni. Kita ialah ada dalam sejarah kita, ada dibincangkan, ulama bincang, Ibnu Hajar bincang, Imam Nawawi rahimahullah bincang, ada ulama bincang. Tapi hadis ni bukanlah hadis usul akidah pun. Jadi kita ada bincang, tetapi kita tak beri perhatian yang teruk sangat-sangat lah. Tetapi kalau daripada sudut pandang mata Syiah, inilah antara hadis yang kita kata menjadi tiang seri kepercayaan Syiah. Memang mereka memang bangga sungguh-sungguh dengan peristiwa Ghadir Khum ni. Okey, apa dia peristiwa Ghadir Khum? Okey, saya cerita peristiwa Ghadir Khum, apa dia interpretasi Syiah, kemudian saya cerita pandangan Ahlussunnah macam mana. Kemudian kalau sempat, kalau tak Zaisyak lagi, kita masuk sikit apa dia yang Syiah dakwa sebagai ayat-ayat Al-Quran yang turun sempena peristiwa Ghadir Khum ni, kalau sempat lah. Okey, jadi Ghadir Khum ni cerita dia adalah baginda Nabi SAW. Baginda peristiwa ni terjadi selepas daripada Haji Wada'. Okey, haji perpisahan. Haji Wada' ni maksudnya haji perpisahan. Nabi SAW berapa kali pernah buat haji dalam hidup dia. Ini ulama berselisih pandangan. Ada yang kata sebelum baginda hijrah ke Madinah,
ada dah baginda buat haji dekat Mekah, sebab memang baginda duduk dekat Mekah pun kan. Wallahu a'lam, yang tu dia perselisihkan. Tetapi haji Nabi SAW ya memang sepakat ulama kata baginda confirm buat, iaitu pada tahun 10 Hijrah. Yang ni memang tak ada ulama selisih pandangan. Maknanya Ustaz Abu Hanifah kata Nabi tak pernah buat haji, tak tahu sama impact. Tak ada. Hak ni memang sepakat. Itulah yang kita panggil sebagai haji wada'. Kenapa? Sebab Nabi SAW buat haji pada 10 Hijrah, kemudian baginda wafat pada 11 Hijrah kan. Jadi kita tahulah peristiwa haji wada' ni kan, yang Nabi SAW khutbah dekat Arafah tu. Saya ingat kadang-kadang masjid selalu tampai, masjid kita dah tak ada, selalu masjid tampai khutbah takhir Nabi SAW tu, yang tu dekat Padang Arafah kan. Kemudian Nabi SAW on the way balik daripada selesai haji tu, baginda on the way balik. Maknanya di kalangan orang Islam, dia orang Islam ni ketika haji wada' tu, masa tu lah perhimpunan sahabat paling besar, masa tu lah. Siapa yang ada bersama Nabi SAW ketika khutbah wada' di Arafah tu, siapa yang ada bersama dengan baginda? Ada Muhajirin kan, ada golongan Ansar, kemudian ada golongan Quraisy yang baru masuk Islam, dan begitu juga orang-orang di sekeliling Mekah dan Madinah, kesemuanya berkumpul pada haji wada' tu. Sebab tu ketika Nabi SAW sebut khutbah wada' tu, paling kurang saya tengok bilangan yang biasa ulama sebut, berapa bilangan sahabat yang dekat Padang Arafah ketika tu, sekurang-kurangnya 60,000 orang. Ada yang kata lebih, ada yang kata 100,000 kata. Sebab semua sahabat kita kata kan, adalah beberapa tercecer, tapi perhimpunan paling besar masa tu lah. Jadi setelah daripada Arafah, setelah daripada raya haji dan sebagainya, Nabi SAW pun on the way nak balik ke Madinah. Dan kita tahulah bila baginda nak balik ke Madinah, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam tak ikutlah, sebab mereka memang duduk dekat Mekah kan. Kemudian orang-orang keliling daripada Mekah yang masuk Islam pun, mereka pun tak ikutlah, sebab mereka duduk dekat Mekah. Yang ikut Nabi SAW adalah Muhajirin dengan Ansar, maknanya penduduk Madinah lah. Dalam perjalanan balik tu, Nabi SAW berhenti di satu tempat, yang nama tempat tu Ghadir Khum. Ni tempat cerita kita. Okey, Ghadir Khum ni satu punca air yang dipanggil sebagai Khum, dipanggil sebagai Ghadir Khum lah. Jadi di sini Nabi SAW dia panggil Ali. Ini bukan sahaja wujud dalam rujukan Syiah, dalam rujukan Ahlussunnah wal Jamaah pun ada hadis ni, dan hadis ni sahih. Saya lupa sebut, kalau saya cerita sampai isyak kan, lalah tuan-tuan tanya, Ustaz cerita ni hadis sahih ke palsu? Kalau palsu buat apa cerita kat kami? Hadis ni hadis sahih. Okey, hadis ni Syiah ada riwayat, dah tentulah kalau hadis yang apa, dia agung saya, of course ada riwayat kan. Okey, dia riwayatkan hadis ni, tetapi hadis ini juga ada dalam riwayat Ahlussunnah wal Jamaah, hatta dalam ma kuntu maula fa'ali maula, tak sedar saya Bukhari Muslim pun ada, dua-dua ada apa ni meriwayatkan hadis Ghadir Khum ni. Tapi cuma kita Ahlussunnah, kita tak panggil hadis Ghadir Khum, kita panggil hadis mawalah. Okey, jadi selalu kalau orang kata awak tahu dah hadis Ghadir Khum, baik-baik sebab selalu Ahlussunnah tak guna hadis Ghadir Khum, dia guna istilah hadis mawalah. Okey, jadi ceritanya Nabi SAW berhentikan rombongan dia dekat satu tempat yang nama dia Ghadir Khum, dan kemudian dia angkat tangan Ali. Dia kata man kuntu maulahu fa aliyu maulah. Dia kata barang siapa yang dulu aku ini adalah dia punya pembantu dan dia punya ketuanya, maka Ali juga adalah dia punya pembantu dia. Siapa dulu aku yang membantu dia, maka dia kena iktiraf Ali ni. Ataupun ada juga yang kata siapa yang dulunya mengambil aku sebagai pemimpin, maka Ali juga adalah pemimpinnya. Tuan-tuan nampak tak kenapa Syiah selok sangat hadis ni? Kenapa? Sebab mereka dakwa itu adalah statement, ataupun itu adalah pernyataan yang jelas daripada Nabi SAW. Nak kata jelas Nabi kata yang patut jadi pemimpin adalah Ali. Itu cerita dia. Itu yang mereka Ghadir Khum ni tuan-tuan, hadis Ghadir Khum ni saya lupa nak masuk masa PKP hari tu. Masa PKP kan duduk rumah tak buat apa kan. Naik letih kan bos.
Saya naik letih, bukan naik letih apa, naik letih tidur. Bangun subuh ni, lepas makan dengan anak beranak apa, buat kerja apa semua, tidur. Bangun dia kata waktu duha, buat kerja siapa lepas zuhur, tidur pula kata kan. Tak ada benda nak buat ke apa? Nak keluar tak boleh. Masa tu boleh keluar pun ketua rumah, masa tu suruh keluar apa, beli barang. Itu pun seminggu sekali je. Bukan ini boring juga. Jadi masa PKP tu apa saya buat? Saya ambil virtual tour. Virtual tour ni maksudnya dia bawa kamera secara live, dia bawa berjalan dekat kubur Ali, ataupun apa yang mereka dakwa sebagai kubur Ali bin Abi Talib di Najaf, Iraq. Besarlah masjid tu sekarang, dah besarlah dekat Najaf tu. Jadi dia bawa kamera tu, kita ikut kan. Kita kat rumah ni tengok, ikut itu. Dia bawa masuk pusing ni apa semua tu. Jadi saya tengok makam Ali bin Abi Talib kan. Kita ni lah, kalau orang kita sekalipun hak yang pergi ziarah, hak masih baca Quran dekat kubur tu, paling kurang pun orang kita ni Ahlus Sunnah habis lekeh pun baca Quran. Tak baca Yasin ke, baca Ar-Ra'du ke, tak apalah, tapi kiranya baca Quran. Mereka duduk kat tepi kubur Ali bin Abi Talib ni, mereka baca apa? Baca hadis Ghadir Khum. Dia baca sebagai ibadah. Saya tengok ni kan, kita ni hadis ni betul lah daripada Nabi, tetapi hadis ni kita tidak ta'abbud dengan hadis, betul tak? Maksudnya kita tak gunakan bacaan hadis tu sebagai ibadah, betul tak? Apa maksud baca hadis ni sebagai ibadah? Tuan-tuan bayang sikit gitu. Abang yang kita jadi imam, dia baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita belakang pun amin. Lepas tu dia baca apa? Innamal a'malu binniyat. Pelik. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, kan? Faman hajara ila Allah wa rasulih. Dia baca hadis tu macam baca ayat Quran. Pelik saya tengok mereka hak duduk dekat tepi kubur Ali bin Abi Talib ni, mereka baca hadis Ghadir Khum ni. Nak cerita betapa mereka agungkan hadis Ghadir Khum ni, bahawa Nabi SAW macam bunyi Piramli baca, bahawa Nabi SAW memberhentikan dia punya rombongan di tengah orang ramai, tayyib. Lalu Nabi SAW mengangkat tangan Ali bin Abi Talib, tayyib. Gitu lah baca lagu tu. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang aku dahulu adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Maka dia kata ini adalah satu indikasi yang jelas bahawasanya Nabi SAW suruh Ali jadi khalifah lepas dia. Tuan-tuan boleh nampak lah macam mana penggunaan hadis ni. Kalau bagi dekat orang awam yang perkataan Ghadir Khum pun tak pernah dengar, tu terjun Syiah kan, sebab hebatlah dia punya tu kan. Okey, apa cerita dia? Itu daripada Syiah. Apa cerita dia? Cerita dia macam ni. Sebab tu hadis ni dia macam Quran. Ayat Quran, kalau ada tempat-tempatnya dekat ayat Quran yang kita kena tengok kepada sababun nuzul, baru kita faham apa maksud ayat tu. Betul tak? Kalau Quran kita panggil sababun nuzul. Sebagai contoh, saya bagi contoh cepat 2 minit insya-Allah. Sebagai contoh, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni adik Abdullah bin Zubair, anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Cuma bezanya Abdullah bin Zubair abang dia sempat jumpa Nabi. Urwah tak sempat jumpa Nabi. Lalu dia ni berguru dengan Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari dia baca ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala kata, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawaf bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah ni adalah sebahagian daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang melakukan haji ataupun umrah di Baitullahil Haram, tak ada masalah kalau dia nak melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Jadi dalam ayat ni secara zahirnya Allah kata apa? Allah kata tak ada masalah, betul tak? Okey, kalau kita ni hari ni lah, Urwah pun faham macam tu juga. Apa dia? Pelakuan ibadah yang kalau nak buat dapat pahala, kalau tak buat pun tak ada masalah. Kita panggil apa? Nak buat dapat pahala, kalau tak buat tak ada masalah. Kita panggil apa? Kita panggil sunat. Jadi Urwah bin Zubair kata, oh, daripada ayat ni menunjukkan tawaf itu hukum dia wajib, tetapi sa'i itu hukum dia sunat. Sebab apa? Sebab ayat Quran kata fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tak ada masalah kalau dia nak buat sa'i. Tak ada masalah. Ni maknanya apa? Kalau nak buat, buat. Kalau tak nak buat, tak nak buat, tak apa, duduk kat situ. Jadi Urwah bin Zubair pun keluarkan fatwa dia. Dia kata sa'i antara Safa dengan Marwah hukum dia sunat.
Dengar tak mak menakan dia? Siapa mak menakan dia? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha hantar utusan kata, panggil anak saudara aku ni balik. Panggil balik. Dia kata, Urwah, dia kata, betul ke aku dengar kamu sebut pada orang ramai sa'i ni hukum dia sunat? Betul eh? Dia kata. Lalu ini pada saya menunjukkan betapa Aisyah ni isteri kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia tak tembok siap-siap. Kita tembok dulu, tembok 4 muka surat Facebook baru tanya, betul ke awak cakap macam tu? Tembok dulu. Kan? Member tu dah jadi daging cincang, dah hangit goreng baru tanya, betul ke awak cakap macam tu? Shoot first, ask question later. Tembok dulu. Member tu dah mati baru tanya, betul ke awak cakap macam tu? Khabar. Aisyah radhiyallahu anha dia panggil, tindakan pertama dia apa? Dia tanya, betul ke awak cakap macam tu? Betul ke awak cakap macam tu? Lalu kata Urwah, betul lah, memang saya sebut pada orang ramai sa'i hukum dia hukum dia sunat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hasya lillah. Dia kata, subhanallah, kenapa awak kata sunat? Dia kata, mana awak dapat hukum dia sunat? Dia baca ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala kata Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang nak bersa'i antara kedua tu tak ada masalah, nak sa'i je. Jadi dia kata maksudnya apa? Siapa nak sa'i, siapa tak sa'i tak apa. Kalau buat boleh, tak buat pun boleh, hukum dia apa? Hukum dia sunat lah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata macam tu hampa ayat tu dia kata. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ceritakan berkenaan sababun nuzul ayat tu. Kenapa ayat tu dituankan? Dia kata cerita dia macam ni. Dia kata, kamu ingat tak pada tahun 6 Hijrah Nabi SAW asalnya niat nak pergi buat haji dekat Mekah kan? Kemudian bila sampai dekat Mekah, penduduk Mekah tak bagi masuk, ingat tak? Lalu bila penduduk Mekah tak bagi masuk, terjadinya perjanjian Hudaibiyah kan? Bila antara intipati perjanjian Hudaibiyah tu adalah baginda Nabi SAW tak boleh masuk ke Masjidil Haram pada tahun tu. Mereka kena buat balik ganti pada kena buat badal pada tahun depan, 7 Hijrah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, bila kami pergi ke Masjidil Haram pada tahun 7 Hijrah tu, masa tu Masjidil Haram masih lagi di bawah penguasaan musyrikin Quraisy. Jadi apa dia punya kesan dia bila Masjidil Haram ni masih bawah penguasaan musyrikin Quraisy? Dalam Masjidil Haram tu penuh patung berhala, tuan-tuan. Sebab Nabi tak kuasai lagi. Kemudian bila 8 Hijrah tu barulah Nabi bersihkan apa semua kan. Tapi ni memang Nabi tak menguasai lagi Baitullahil Haram masa tu, maka penuh patung. Mereka buat haji memang niat kerana Allah, tapi dalam tawaf tu memang patung duk bergantung. Tapi niat mereka tawaf bukanlah tawaf patung tu, niat tawaf Kaabah lah Kaabah. Lalu kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah selesai tawaf dah dengan tuan ni. Okey, kata selesai dah. Okey. Dia kata saya nak pergi buat sa'i dekat Safa dengan Marwah. Tapi problemnya bila saya pergi tengok dekat Safa tu ada berhala besar. Satu. Tengah antara Safa dan Marwah pun ada berhala juga. Dekat Marwah pun ada berhala satu lagi. Tak tahu lah duk gitu ke apa, kita tengok berhala satu lagi. Dia kata saya nak sa'i macam mana sedangkan berhala penuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, Safa dan Marwah tu bukan orang musyrik Quraisy punya. Safa dan Marwah tu siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala punya. Maka kalau kamu buat haji di Baitullahil Haram ataupun umrah di dalamnya, kamu nak sa'i di antara Safa dengan Marwah, walaupun ada patung-patung tu, tidak ada masalah. Sebab Safa dan Marwah siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala punya. Jadi maksudnya bukan nak kata sa'i tu hukum dia sunat. Nak kata kalau dalam keadaan berpatung pun sa'i itu wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala kata tak ada masalah untuk kamu nak melakukan sa'i walaupun ada patung kat situ. Sa'i itu hukum dia apa? Sa'i itu hukum dia wajib. Ini nak menjawab soalan. Ada orang tanya saya lama dah. Dia kata, ustaz, boleh tak kalau saya ni, saya buka Quran, saya baca, saya bawa keluar hukum saya sendiri? Jawab kata tak boleh. Saya kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ilmu kita dengan ilmu ulama tafsir ni, takat dia punya ibu jari kaki pun tak sentuh ke bawah. Banyak benda kita nak kena tahu untuk faham Quran ni. Salah satunya yang wajib, bukan sunat, yang wajib kita tahu adalah ilmu asbabun nuzul. Baru kefahaman kita tu betul ayat tu nak apa. Okey, untuk hadis dia tak panggil sababun nuzul, dia panggil sababul wurud. Untuk hadis kita panggil sababul wurud. Lebih kurang macam sababun nuzul. Kalau sababun nuzul, apa dia penyebab yang membuatkan ayat tu turun? Itu sababun nuzul.
Hadis apa yang menyebabkan Nabi sebut macam tu? Itu sababul wurud. Okey. Jadi balik pada kisah Ghadir Khum ni, kita kata kenapa Nabi kata siapa yang aku dulu pemimpinnya, Ali dulu adalah pemimpinnya. Kalau betul Nabi SAW nak kata Ali pemimpin saya lepas saya mati, kenapa bila Nabi SAW tak boleh mengimamkan solat, dia tak suruh Ali yang imamkan solat? Betul tak? Dia suruh siapa? Dia suruh Abu Bakar imamkan solat. Sehingga kan disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, dia kata boleh tak tolong panggilkan ayah kamu? Aisyah radhiyallahu anha tanya, untuk apa ya Rasulullah? Dia senyap, lepas tu dia kata, asalnya tadi saya nak panggil ayah kamu dan saya nak arahkan dia tulis satu pesanan daripada saya. Sebab apa? Sebab saya takut kalau saya tak tinggalkan pesanan bila saya mati nanti, ada orang yang fikir dia lebih layak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih layak apa? Lebih layak jadi pemimpin. Saya khawatir kalau saya tak tinggal pesanan nanti, ada orang fikir dia lebih layak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bila saya fikir balik, Allah dan Rasulnya tidak akan redha melainkan kalau mukminin mengambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai dia punya pengganti dia. Jadi kalau Nabi sebut dekat Ghadir Khum tu, kalau betul lah dia kata sepatutnya Ali ganti aku, kenapa di hujung dia punya kewafatan dia kata suruh Abu Bakar yang ganti aku? Menunjukkan bukan, mungkin apa yang Nabi sebut tu bukan macam yang Syiah faham tu. Betul tak? Okey, kalau bukan macam Syiah faham, sebenarnya apa Nabi nak sebut? Okey, cerita dia macam ni. Dia punya cerita background story dia macam ni ke bang? Background cerita belakang dia macam ni. Waktu Nabi SAW nak pergi buat haji dekat Mekah tu, Nabi SAW panggil Ali bin Abi Talib. Okey, dia panggil Ali, dia sebut kat Ali, saya nak kamu lantik delegasi kecil, kamu dengan 6 orang sahabat lain. Ambil lah siapa kan? Lalu Ali ambil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia ambil Buraidah radhiyallahu an, ada lagi beberapa orang sahabat dia ambil. Maknanya satu rombongan kecil je lah, dalam 6-7 orang macam tu je lah. Nabi SAW kata, dia tanya untuk apa ya Rasulullah? Nabi SAW kata, kamu sebelum kamu join saya dekat Mekah, saya nak kamu pergi ke Yaman dulu, kata. Kamu pergi ke Yaman. Untuk apa dia kata? Untuk kutip bayaran jizyah daripada penduduk Yaman. Sebab penduduk Yaman sebelum mereka masuk Islam, mereka bayar jizyah dulu. Ni antara hadis yang saya suka. Nabi SAW sebut al-hikmatu ma'al Yaman. Nabi kata kebijaksanaan ni bersama penduduk Yaman. Kenapa? Sebab mereka ni, Yaman tu bukannya daripada dulu Islam tau. Masa zaman Nabi SAW, Yaman tu agama apa? Tuan-tuan tahu tak? Yaman tu agama Kristian. Yaman adalah beragama Kristian. Jadi bila Nabi SAW panggil delegasi Yaman ni, bincang, akhirnya Nabi SAW beri pilihan pada mereka. Yang pertama, Nabi SAW kata, kamu masuk Islam, kamu bayar zakat. Satu. Ataupun yang kedua, kalau kamu nak kekal dalam agama kamu lama, kamu tak ada masalah, tapi kamu bayar jizyah. Ataupun yang ketiga, masuk Islam tak nak, kekal dalam agama lama kamu, bayar jizyah pun tak nak. Kalau macam tu kita berperang ke Nabi SAW. Kamu nak yang mana? Lalu mereka fikir, kita ni nak perang-perang tak larat lah, tak apalah, kita bayar jizyah ke apa? Lalu mereka bayar jizyah. Kena bayar jizyah tak berapa lama, mereka tanya balik, jizyah ni sebenarnya kami bayar berapa ke apa? Kata kena bayar 40%. Apa? Mereka tanya pula, kalau bayar zakat berapa? Zakat berapa? Zakat berapa? Jizyah 40%, zakat berapa? 2.5%, 2.4%. Sikit je, betul? Maknanya zakat lagi rendah daripada jizyah. Ya. Kalau macam tu kami masuk Islam, habis cerita. Perang tak bayar, bayar mahal-mahal pun tak bayar. Bayar murah dah lah orang lindung kita. Nabi SAW dengar gelak Nabi kata al-hikmatu ma'al Yaman. Kebijaksanaan memang dengan penduduk Yaman. Dia tak payah berperang, dia tak payah perhabis duit, dia masuk Islam, dia bayar zakat, habis cerita ke apa. Okey, jadi sebelum daripada peristiwa tu, Nabi SAW suruh Ali radhiyallahu an jadi wakil delegasi ni untuk kutip bayaran jizyah daripada Yaman tu. Lalu pergilah. Bila pergi tu, kita tahu jizyah ni dia macam ghanimah. Jizyah ni dia macam ghanimah. Daripada bayaran jizyah tu akan dibahagikan kepada orang-orang Islam. Dan ada bahagian jizyah tu yang akan dibahagikan kepada Nabi dan juga akan dibahagikan kepada ahlul bait, ahli keluarga Nabi SAW. Lalu bila dapat bayaran jizyah tu, ialah bayar dulu bukan dalam bentuk duit kan.
Ketika tu bayar dengan apa? Bayar dengan unta, bayar dengan kuda, bayar dengan lembu barangkali, bayar dengan kambing. Lepas tu bayar dengan barang-barang pakaian. Lalu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, apa yang dia sebut kepada sahabat 6 orang ni, sahabat 6 orang ni bila dah dapat bayaran jizyah, mereka macam, ya Ali, bagilah bahagian kami nak bahagian kami. Ali kata, tak, aku tak akan bahagikan bahagian kamu melainkan setelah aku bawakan harta ni kepada Rasulullah SAW. Biar Rasulullah yang bahagi kat kamu. Okey, dalam pada Ali radhiyallahu an beritahu kata, saya tak akan bahagi bahagian kamu, Ali radhiyallahu an dah ambil bahagian dia. Dia ambil bahagian dia. Boleh tak? Boleh lah, dia ketua delegasi. Dia ambil bahagian dia. Bahagian dia pula bukan bahagian mujahidin. Bahagian dia bahagian ahlul bait, sebab dia adalah menantu dan juga sepupu Nabi SAW. Dia ambil bahagian dia. Jadi bila dia ambil bahagian dia, sahabat lain dia kata, awak Ali ambil bahagian dia, kami tak dapat dia pun. Lalu mereka minta lagi, kata, ya Ali, bagilah bahagian kami. Nabi SAW kata, ni saya ambil bahagian saya ahlul bait, kamu saya akan serah pada Nabi SAW, Nabi akan beri pada kamu. Sebenarnya masalah tak masalah pun. Bukannya tak dapat, tunggu sampai dekat Mekah nanti dapat dah ke apa. Lalu mereka ni pun bila sampai dekat Mekah, bila Ali radhiyallahu an pergi cari Nabi SAW untuk nak laporkan berapa harta yang kita ambil ni, apa semua bahagian. Bila mereka Ali balik pada dia punya camp 6 orang ni, tengok-tengok 6 orang ni dah bagi harta sama dia. Mana dia dah ambil bahagian dia. Nabi bahagi belum? Nabi tak bahagi lagi, dia ambil bahagian dia. Lalu Ali radhiyallahu an timbul rasa marah. Dia kata apa? Macam hampa ni tak dengar cakap aku ke apa? Ketua delegasi siapa? Dia lah, dia ketua. Kalau dia arahkan macam tu, sami'na wa ata'na lah, kamu kena dengar, kamu taat lah. Lalu Buraidah radhiyallahu an pergi jumpa dengan Nabi SAW, komplain dekat Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, dia kata, mana Aci kata kami bahagian kami tak dapat lagi, tapi Ali dah ambil bahagian dia. Kata Nabi SAW, bahagian dia kata apa? Kamu tahu tak? Yang Ali ambil bahagian dia tu, sebenarnya dia berhak ambil jauh lagi banyak, tapi tawaduknya dia ambil sikit je. Kalau umpamanya dia berhak ambil 10, dia ambil 2-3 saja. Yang lain tu dia tak ambil. Bahagian dia ambil sikit, kamu tahu tak? Yang pertama yang dia ambil tu memang bahagian dia sebagai ahlul bait, satu. Lepas tu yang kedua, yang dia ambil pun dia tak ambil penuh. Yang lain tu dia kata tak apalah, Ali sahabat utama tuan-tuan, dah lah dia ambil tu bahagian dia. Lalu Buraidah radhiyallahu an dia kata sebenarnya aku ni bukan masalah harta tu sangat. Buraidah cerita kat kita, dia kata sebenarnya aku daripada zaman Mekah lagi, Ali ni memang cukup aku tak suka dia. Lalu Nabi SAW ni dia faham. Dia tengok dekat Buraidah, dia kata, Buraidah, kamu marah kat Ali sebenarnya. Dia kata, kamu marah kat Ali ya. Buraidah kata, ya Rasulullah, saya daripada Mekah memang saya tak suka sungguh Ali ni. Cakap terus-terang. Nabi SAW kata, kamu sayang tak pada aku? Kamu sayang tak pada aku? Kata Buraidah, ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku sayang. Kalau kamu sayang pada aku, kamu kena sayang pada Ali, sebab Ali adalah sebahagian daripada aku, menantu aku, anak angkat aku, sepupu aku, dia sebahagian daripada aku. Malahan sebagai riwayat kata Ali ni, beza muka dia dengan Nabi, Ali ni kepala dia botak, Nabi ni ada rambut. Beza dia gitu je. Rambut dia tak selebat baginda Nabi SAW. Muka lebih kurang. Sebab tu sebagai ulama sirah kata, sebab tu Nabi suruh Ali ganti tempat tidur dia. Yang hadis yang hijrah tu kenapa? Sebab kalau sekali tengok muka Ali macam muka baginda Nabi SAW, ialah sepupu sepapat tuan-tuan. Sepupu ni kadang-kadang macam adik-beradik muka kan, memang muka lebih kurang. Okey. Lalu disebabkan peristiwa tu lah Nabi SAW tengok macam sahabat berapa orang ni, aku telah berikan amanah pemerintah ni kepada Ali. Maksudnya kalau dalam misi macam ni, aku pergi wakilkan. Dalam kes misi kali ni, Nabi beri kuasa pada siapa? Nabi beri kuasa pada Ali, kata. Jadi sepatutnya Ali sebut macam mana pun, kamu sami'na wa ta'na, kamu dengar, kamu ikut sajalah. Kemudian disebabkan tu lah dia beritahu kat sahabat, sekarang ni kamu berhenti kejap. Dia kata, kamu berhenti kejap. Dia kata, saya nak pesan satu benda. Kalau saya beri tugas kepada Ali untuk mewakilkan satu perkara, dan kamu ikut delegasi tu, kamu kena dengarlah cakap dia. Sebab kalau saya yang suruh dia, maka dia tu mewakili saya. Itu maksud dia. Itu maksud man kuntu maula fa aliyu maula. Maksudnya siapa yang kamu anggap aku ni ketua kamu, bila aku wakilkan Ali, ketika tu siapa ketua? Ali lah ketua. Itu maksud dia. Bukan maksud dia Ali ni sepatutnya jadi khalifah pemimpin lepas aku, tak. Tapi maksudnya kalau aku tugaskan Ali pergi mana-mana tempat, kamu ikut ekspedisi itu, ketua kamu Ali, kamu kena dengarlah cakap Ali.
Ada tak ekspedisi-ekspedisi lain yang Nabi SAW mengirimkan sahabat lain untuk nak menggantikan Ali? Ada. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, tadi saya sebut Nabi SAW, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun 6 Hijrah, betul tak? Kemudian pembukaan kota Mekah terjadi pada tahun berapa? 8 Hijrah. 8 Hijrah tu kalau ikutkan, pada tahun 9 Hijrah Nabi SAW dah boleh buat haji dah. Sebab apa? Sebab 8 Hijrah dah terjadi pembukaan kota Mekah. Tapi baginda SAW memilih untuk tidak buat haji pada tahun 9 Hijrah. Kenapa? Sebab apa? Sebab penduduk Mekah yang lelaki ketika tu, amalan penduduk Mekah, kalau orang tu penduduk luar daripada Mekah, kalau dia masuk Mekah dan dia nak buat tawaf di Baitullahil Haram, dia kena beli baju-baju pakaian orang Quraisy. Okey? Kalau dia ada duit, dia beli baju pakaian Quraisy untuk dia tawaf Kaabah. Kalau dia tak ada duit, macam mana? Baju Quraisy dia tak bawa, duit pun dia tak ada. Macam mana? Maka dia wajib bertawaf dalam keadaan, tahu tak? Ariyah, dalam keadaan bertelanjang. Jadi bayangkan dekat Kaabah tu ramai orang lelaki buat tawaf dalam keadaan bertelanjang. Kalau wanita, dia kena pakai baju dekat rumah. Kalau macam barangkali zaman kita sekarang ni, baju rumah barangkali baju kelawar tu lah kan. Duk terbang keliling Kaabah tu, orang ke kelawar, terbang lagu tu kata kan. Dia kena pakai baju rumah untuk tawaf tu. Okay, jadi bila Nabi SAW tengok, dia kata apa? Dia kata kat sahabat, yang ini tak sesuai lah untuk Rasul. Takkan dia Rasul, utusan Allah, orang yang beri syafaat pada semua umat di akhirat nanti, syafaat agung tu, pintu syurga takkan buka selagi mana Nabi tak sampai. Takkan dia tawaf tiba-tiba member sebelah tak pakai baju tu kan? Tak layak bagi dia. Jangankan Nabi, menteri besar, tak payah menteri besar lah, exco ke mana boleh tak? Kita punya exco kita punya exco agama kita pergi delegasi mana-mana, sebelah dia member tak pakai apa-apa, sokat benang tak pakai, tak boleh lah tuan-tuan. Tak layak lah untuk dia wakil rakyat terhormat macam tu, tiba-tiba member sebelah sokat benang pun tak ada. Itu exco agama. Ini pula baginda Nabi SAW. Tak payah exco agama, tuan imam kita pun nak apa tak ada. Tiba-tiba member sebelah kiri kanan tak pakai baju, jatuhlah maruah dia sebagai imam. Tak boleh nak apa. Saya bukan imam pun tak ada. Gila ke bola kutu ke apa? Tak ada. Jadi Nabi SAW kata, yang ni tak sesuai untuk Rasul. Lalu baginda SAW pada tahun 9 Hijrah, baginda hantar siapa? Baginda hantar Abu Bakar untuk mengetuai delegasi mengajar manasik haji kepada penduduk-penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Nabi hantar siapa? Nabi hantar Abu Bakar. Dia bukan hantar Ali, dia hantar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebab tu daripada sudut delegasi ni bukan Ali saja, orang lain pun pernah jadi ketua delegasi juga gitu. Kan? Yang ni lagi pula Nabi SAW hantar Abu Bakar sebagai wakil dia ajar haji. Kemudian ketika 9 Hijrah ni, waktu Abu Bakar berada dekat Mekah. Okey, Abu Bakar berada dekat Mekah, Nabi SAW dekat Madinah kan? Nabi SAW dekat dengan Madinah, dan baginda ketika tu 9 Hijrah, waktu Abu Bakar tengah ajar haji ni, Nabi SAW nak pergi perang Tabuk. Nampak tak? Nak pergi perang Tabuk. Nak pergi perang Tabuk tu pula, sebelum berangkat, dia tinggal Ali bin Abi Talib dekat Madinah. Kenapa? Sebab dia kata, Ali kamu stay dekat Madinah, ganti saya jadi imam dekat Masjid Nabawi. Itu yang kita kata masa PKP itu syariat diteruskan juga. Sementara mengenangkan pada sunnah ni lah. Maksudnya orang semua pergi ke Tabuk, tapi ada juga sikit yang tinggal dekat Madinah, diketuai oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an untuk meneruskan syariat solat berjemaah dekat Masjid Nabawi tu. Jadi dia berpecah tiga lah. Abu Bakar dekat Mekah, Ali dekat Madinah, Nabi dekat Tabuk. Masa tu macam tu. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, dia duduk dekat Tabuk lebih kurang 21 ke 23 hari. Kemudian dia balik, tak jadi perang pun. Kemudian dia balik ke Madinah, dia panggil Ali bin Abi Talib. Dia panggil Ali bin Abi Talib, dia kata, kenapa ya Rasulullah? Kata, okey, sekarang ni surah At-Taubah telah diturunkan. Surah At-Taubah telah diturunkan. Apa dia isi kandungan surah At-Taubah? Isi kandungan surah At-Taubah adalah masa pembukaan kota Mekah, Nabi SAW ada ikat perjanjian dengan orang kafir. Kan? Maksudnya orang Islam, okey, boleh masuk Mekah, clear lah. Tapi orang kafir, kamu boleh masuk dalam Mekah ni dengan bersyarat. Ada yang saya bagi masuk permit 2 bulan. Ada yang saya bagi masuk permit sebulan. Ada yang saya bagi masuk permit
permit 3 bulan. Ada yang saya tak bagi permit, buat masa ni duduklah, asalkan kamu tak buat kocak kacir, kata duduk dekat Mekah. Jadi bila Nabi SAW dapat surah At-Taubah, apa dia intipati surah At-Taubah? Intipati surah At-Taubah adalah Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW memutuskan perjanjian dengan orang kafir tadi. Apa dia punya isi perjanjian? Ada yang boleh duduk dalam Mekah, betul tak? Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah At-Taubah. Allah kata selesai sahaja tempoh kamu bagi mereka duduk kat Mekah, suruh mereka semua keluar. Yang mana yang kamu tak letakkan tarikh permit tu, bagi mereka 4 bulan. Lepas 4 bulan mereka kena keluar. Fala yaqrabu masjidal haram, mulai daripada hari ni mereka jangan lagi menghampiri Masjidil Haram. Itu yang kekal sampai sekarang. Hukum Masjidil Haram, orang kafir tak boleh masuk. Nampak tak? Sebab tu kalau nak buat renovation dekat Masjidil Haram ke apa, selalu engineer dengan arkitek mana yang dapat kontrak tu? Kita, Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tak boleh orang kafir masuk. Orang kafir tengok plan dekat tepi Kaabah, tak boleh. Kawasan Tanah Haram tu dia kena orang Islam saja. Dan orang Islam yang setakat ni mereka percaya buat, memang syarikat kita pun banyak. Termasuk jam yang as-saah yang besar tu pun, tuan-tuan tahu tak, jam yang besar tu pun syarikat kita pun ada tau. Maknanya saham dalam apa menyumbang tenaga buat jam besar sebelah Kaabah tu kan, dipanggil as-saah tu, yang kalau dia punya masuk matahari belakang dia tu, dia punya bayang tu tutup Kaabah sampai hilang panas, dia tutup Kaabah. Okey, jadi ceritanya Nabi SAW dan adat masyarakat Arab, kalau nak mengikat perjanjian, mereka akan mula perjanjian tu dengan bismikallahumma. Itu adat masyarakat Arab. Mereka sebut nama Allah. Ya, mereka sebut nama Allah. Itu selalu saya sebut. Masalah musyrikin Quraisy ni, bukan mereka tak kenal nama Allah, tapi bersama dengan Allah mereka menyembah 350 Tuhan yang lain. Jadi memang adat mereka, bila mereka nak ikat perjanjian, tuan-tuan dengar, ini fakta menarik. Kalau mereka nak ikat perjanjian, mereka akan mula dengan bismikallahumma. Tetapi kalau mereka nak memutuskan perjanjian, mereka tak akan tulis bismikallahumma. Sebab tu surah At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Surah At-Taubah ada satu-satunya surah dalam Quran yang tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan baca daripada ayat pertama, tak boleh mula dengan bismillah. Baca ayat kedua baru boleh bismillah. Kenapa? Sebab ayat pertama itu adalah bara'atun minallahi wa rasulih, Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya melepaskan diri daripada orang-orang musyrik yang kamu telah ikat perjanjian dengan mereka. Jadi ayat pertama surah At-Taubah tu adalah untuk memutuskan perjanjian dengan orang musyrik Mekah. Okey, sebab tu dia tak ada bismillah, dia tak ada bismillahirrahmanirrahim. Dan itu satu. Kemudian yang kedua, adat masyarakat Arab pula, bila mereka nak memutuskan perjanjian, mereka akan hantar ahli keluarga. Sebab tu Nabi SAW hantar surah At-Taubah, dan siapa yang dia amanahkan untuk bawa surah At-Taubah tu, tak lain dan tak bukan adalah sepupu dia, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu Ali pun bawa surah At-Taubah pergi ke Mekah. Sampai dekat Mekah, jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ni memang jelas pada saya, memang dalam ni saya ada masukkan dalam saya punya thesis PhD saya. Yang ni memang jelas. Waktu Abu Bakar As-Siddiq, Ali radhiyallahu anhu datang jumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya pada Ali. Abu Bakar tanya, kamu datang dekat sini, Nabi suruh gantikan jadi ketua ke, ataupun kamu pun diarahkan juga, kata. Macam mana? Hal anta amirun au ma'mur? Nabi SAW kata, kamu datang ni nak ganti saya jadi, Nabi suruh ganti jadi ketua ke, ataupun ada arahan yang Nabi suruh kamu bawa? Kata Ali bin Abi Talib, kalaulah Ali ni, kalau tak ada Nabi, dia memang kena ganti Nabi, mesti masa tu dia kata, tak, kalau Nabi tak ada, Nabi dah suruh aku yang ganti dia. Betul tak? Mesti dia sebut macam tu. Tapi tak, bila Abu Bakar tanya pada dia, hal anta amirun au ma'mur? Kamu diarahkan jadi ketua ganti saya ke, ataupun ada arahan yang Nabi bagi kat kamu kena sampai pada saya? Dia kata apa? Bal ana ma'mur. Aku ni disuruh dia apa? Jadi tanya apa dia? Kata Abu Bakar Siddiq, turun surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala suruh membacakan surah At-Taubah ni di hadapan musyrikin Quraisy. Lalu Ali bin Abi Talib baca surah At-Taubah tu sampai suara dia habis. Yalah, orang ramai nak menjerit kuat surah Taubah. Tuan-tuan ingat pendek ke 10 muka orang baca tu, kata kan? Dia bacakan tu sampai suara dia habis. Bila suara dia habis, dia kemudian digantikan oleh Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ni memang pada saya jelas sangat-sangat. Syiah kata kalau Nabi tak ada, Nabi dah kata dah, kalau siapa yang aku dulu ketuanya, Ali jadi ketuanya. Kalaulah peristiwa Ghadir Khum ni difahami macam kita faham, macam Syiah faham, maka sepatutnya bila Ali pergi ke Mekah ganti jumpa dengan Abu Bakar, sepatutnya mestilah dia ganti Abu Bakar, betul tak? Tapi dia sendiri kata tak. Dia kata bukannya Nabi suruh aku ganti kamu jadi ketua, tetapi aku diutuskan sini untuk membacakan surah Taubah. Sebab memang adat masyarakat Arab, bila nak memutuskan perjanjian, mereka akan hantar ahli keluarga untuk bacakan surat mereka. Itu dia punya cerita dia. Okey, jadi kalau kita kata peristiwa Ghadir Khum ni, sebagaimana kata Syiah ni, saya ambil sikit, Syiah ni mereka punya taksub memang gila-gila punya taksub pada hadis Ghadir Khum ni. Tuan-tuan ingat tak ayat surah Al-Ma'idah tu yang al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ni aku telah sempurnakan agama kamu kan? Kita Ahlussunnah wal Jamaah, riwayat yang kita pegang, dan ni riwayat yang sahih lah, riwayat yang kuat, bila ayat ni diturunkan, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Kita kata ayat ni diturunkan ketika peristiwa khutbah wida, betul tak? Ketika khutbah wida, maknanya lepas Nabi SAW habis sampaikan khutbah wida, baginda baca al-yawma akmaltu lakum dinakum, ayat ni. Syiah dia punya taksub pada Ghadir Khum ni, dia kata tak, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tu tak turun dekat khutbah wida. Dia turun bila? Lepas Nabi kata siapa yang dulu ketuanya, aku ketuanya, Ali ketuanya, masa tu baru Allah kata hari ni baru sempurna agama kamu bila aku lantik Ali jadi ketua. Ni gila punya kerja apa. Memang dia punya sesat dia sampai ke tahap tu lah. Okey, wallahu alam. Kita bagi ruang kat Azam, so kita buka tu soalan insya-Allah. Fadal. Baik, wallahu alam, insya-Allah tak ada arah melintang bulan depan. InsyaAllah maknanya sekarang ni Jun, InsyaAllah bulan Jun kita akan sambung berkenaan dengan perbezaan sunnah Syiah ni, insyaAllah. Wallahualam. Baik, ada sebarang soalan sebelum kita tamat majlis insyaAllah? Dia yang pertama dia yang pertama ada dua isu lah. Yang pertama berkenaan dengan isu riwayat. Satu, okey, kita kalau kita nak sebut macam tu, sekalipun kalau betul, kalau kita nak sebut cerita macam tu, dia kena ada riwayat yang khusus dan sahih berkenaan perkara tu, kan? Macam contoh Umar Al-Khattab, memang dia pernah sebat golongan hamba bawah Bani Adi. Sebab Umar ni dia baru umur 30 lebih, tapi dia dah dilantik sebagai ketua kabilah Bani Adi Quraisy. Jadi sebagai ketua kabilah, apa tindakan yang dibuat sebelum dia masuk Islam? Dia sebat hamba-hamba Bani Adi yang masuk Islam. Yang tu ada tak? Yang tu ada? Yes, yang tu ada. Okey, kalau peristiwa tu benar-benar berlaku macam tu, ada riwayat yang sahih sebut macam tu, yang pertama baru kita boleh sebut secara jazam sahabat sekian-sekian buat macam tu. Okey? Kalau tak ada, Ustaz, kalau tak ada tak boleh. Kalau tak ada tak boleh lah. Kita tak boleh sebut secara jazam macam tu. Sebab kalau sebutan jazam, sebutan yang tegas macam tu, dia kena ada riwayat yang kuat. Riwayat yang kuat ni maksudnya apa? Riwayat yang datang melalui jalur ahli hadis dan riwayat itu sahih. Kenapa saya sebut ahli hadis? Sebab ahli sirah, periwayatan dia memang tak berapa tegas sangat. Memang ahli sirah, periwayatan dia yang dhaif ada, yang palsu pun ada. Baru ni saya, tapi tu silap saya juga, bodoh agak rasa ke apa. Ada seorang Kristian, dia aju soalan, dia jumpa dalam tarikh At-Tabari. Yang bapa Khadijah radhiyallahu anha, dia bagi Nabi SAW minum arak sampai mabuk supaya Nabi terima anak perempuan dia. Okey, jangan kat sini, mampus saya. Riwayat ni palsu. Dan memang tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari, pada dia, daripada sikap amanah, hadis sahih ke hadis palsu ke, kita kena beritahu lah ke? Okey, cuma saja hadis palsu tu kita beritahu sebab kita nak kata hadis ni palsu. Jadi kalau kamu jumpa tempat lain, jangan dengar hadis ni. Kenapa? Sebab hadis ni hadis palsu. Memang mazhab At-Tabari sahih ke dhaif ke palsu ke,
Kita riwayat habis. Kenapa? Sebab bila kita riwayatkan, orang tahu yang tu hadis palsu, dia dapatlah maklumat. Okey, ni hadis palsu, jangan riwayat. Nampak tak? Okey, tetapi problemnya bila orang ambil riwayat-riwayat yang tak berapa tegas, yang tidak berapa tegas dalam dia punya penapisan dia, orang ambil dan orang riwayatkan sebagai satu fakta sejarah. Yang tu problem. Okey, so kalau benda-benda yang riwayat macam tu, yang pertama, dia kena ada riwayat yang kuat. Kalau tanya saya, daripada disiplin ahli hadis. Sebab ahli hadis, dia kata sahih, memang sahih. Ahli sirah ni sahih ke tak sahih, dia kira cerita, dia tiba langgar kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, sekalipun kalau ada riwayat-riwayat yang kuat macam tu, daripada sikap penghormatan pada sahabat, kita tak ungkit sangat kisah macam tu. Kenapa? Sebab dalam keadaan mereka ni bukan saja, kalau kita tengok ulama-ulama yang salafus salih yang warak, macam Imam Syafi'i rahimahullah, betul kan? Bukan saja riwayat yang tak pasti daripada sahabat, riwayat yang dah pasti berkenaan sahabat, berkenaan kesilapan sahabat, Imam Syafi'i tak nak sebut. Tak nak juga. Macam contoh bila orang tanya dia berkenaan peperangan Jamal dengan perang Siffin. Perang Jamal dengan perang Siffin. Peperangan Jamal antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu. Perang Siffin di antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'an. Orang tanya pada dia, dia kata saya tak akan komen walaupun satu perkataan. Saya tak akan komen walaupun satu. Ini dalam riwayat yang memang sahih daripada berkenaan sahabat. Dia tak mau komen. Dia kata saya tak akan komen walau kalimah, walau satu perkataan. Orang tanya kenapa? Dia kata sebab nak komen apanya, sahabat ni dah masuk syurga belaka dah dia pun. Sahabat radhiyallahu anhum semua dah habis masuk syurga dah. Kita nak komen, kita ni syurga. Kita ni confirm syurga. Tak. Sahabat yang kamu kata dia silap apa belaka tu, yang kamu nak komen kat dia silap apa semua tu, silap ke tak silap, Allah dah ampunkan mereka dah masuk syurga dah. Tahu tak? Kita tak tahu lagi. Jadi siapa kita nak komen berkenaan sahabat radhiyallahu anhu? Jadi di atas dasar yang pertama isu riwayat, yang kedua ihtiram, hormat kita kepada sahabat radhiyallahu anhu. Saya rasa itu, saya tahu kontroversi tu, tapi pada saya memang itu contoh. Tapi dia pun dah minta maaf dah kan. Dia dah minta maaf dah. Cuma saja betul lah benda ni tidak sepatutnya berlaku lah. Dia kadang-kadang benda macam ni, dia keluar daripada bila orang tu dia saya sebagai penceramah, saya tahu lah tuan-tuan, kadang-kadang kita macam Dr. Azman, sahabat baik saya sebut, ada hari kita tertelan makjun lebih. Kot sebelum turun tadi duk makan orang apa, kita nak makan habatus sauda, silap telan makjun bini. Lagu tu kan, telan makjun bini. Dalam kereta duk panas, hati pun bebang gitu, pergi ceramah terkeluar benda macam tu. Kita anggap husnuzan macam tu lah. Tapi adakah itu satu perkara yang sopan untuk kita tersebut? Tidaklah. Tetapi adakah perkara tu membatalkan iman? Oh tak ada lah sampai target tu. Janganlah layan kawan tu sampai, kalau kita ni negara Islam, kita dah pancung leher dia. Sabar. Ini orang tersilap, dia terlanjur. Adakah terlanjur? Ya. Adakah tak patut? Ya. Adakah sampai dijatuhkan hukuman murtad? Tak ada lah. Lain lah kalau macam kes Syiah, yang kata Abu Bakar ni kafir. Tu memang nak kena ke apa? Okey, kalau sebutan-sebutan macam tu kita kata sebutan yang tidak berhati-hati, yang tidak wajar, dan juga tidak kurang unsur penghormatan kepada sahabat radhiyallahu anhum, yang mana ia tidak sepatutnya berlaku. Wallahu a'lam. Okey, baik, itu dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.